Keluar nanah cari kecil saiz tak sampai saiz 10 sen. Adakah batal solat? Baik. Dia kata tengah-tengah solat keluar nanah. Okey. Batal tak solat keluar nanah? Jawabnya tak batal dan batal. Lagu mana? Keluar lain daripada kemaluan tak batal. Keluar dari kemaluan batal. Kenapa? Yang membatalkan wuduk ada 4. Salah satunya khuruju syai' min sabilaini. Patu korek. Mata kecil. Khuruju syai' min sabilaini, keluar suatu daripada kemaluan depan atau belakang. Keluar air kecil batal, keluar mazi batal, keluar wadi batal, keluar darah batal, keluar nanah batal. Keluar cacing batal juga. Faham lagi? Tak, batal keluar cacing. Walaupun cacing tu masuk balik. Dia sakit perut, cacing tu keluar separuh je, kepala saja, ekor duduk dalam tubuh lagi, faham? Keluar kepala saja, tengok hari ni merata esok turun minyak. Masuk mula, faham? Jangan politik ni contoh. Dah. Batal juga walaupun keluar separuh, masuk balik. Inilah kitab fiqh. Jadi kalau keluar nanah daripada kemaluan, batal wuduk. Okey? Sebab yang keluar itu ada 3 perkara. Apa dia? Keluar kemaluan kita. Satu dia panggil adi, benda yang beradab. Biasalah air kecil, ketuk, berok, pang. Yang kedua, nadir, jarang-jarang, istihadah, nanah, tang. Yang ketiga, syazun, benda hak pelik. Tengah main wah guli, naute hilang suti, masuk dalam mulut mau. Pang, mu tu ikut dubur. Pang, batal wuduk walaupun buah guli. Pang. Soalan seterusnya.